Mustafa, mesra dengan panggilan Pok Su, telah mengenali peribadi Zuki dengan lebih mendalam sepanjang 7 tahun mereka bekerjasama. Segala nilai murni pada Zuki membuatkan status mereka lebih daripada sekadar majikan dan pekerja. Bukan saja keluarga biasa, keluarga yang sangat close, sangat rapat. Ya tak? Isteri saya mengangkat dia sebagai anak. Pakcik pun begitu juga. Adalah ya, kesian pun ada. Ya, kerana hatinya yang baik, ya, bakatnya yang cemerlang itu. Gabungan itu menyebabkan pakcik dan makcik sayang pada dia. Zuki pernah berdepan dengan kepayahan hidup, sangat terhutang budi dengan Pok Su. Tidak terganti budi yang dicurahkan, hanya doa dan tenaga yang mampu dia kerahkan. Mungkin kita payahlah nak jumpa orang seperti dia. Dia ajar banyaklah cara berdepan dengan orang, hormat orang. Dari segi banyaklah. Jadi budi dia terlalu banyak, kita tak boleh nak balas. Jadi kita boleh balas dengan benda ni lah. Dari segi kita tolong. Mereka yang baik tahu menilai hati budi masing-masing. Kasih sayang yang dikongsi antara mereka adalah bukti bahawa keikhlasan itu mampu melangkaui segala perbezaan dan kekurangan.